orang kaya kan, dia tak kira sate mahal ke murah ke, dia beli juga. Kalau Cina kan, Cina orang dekat China tu kan, dia jual 3 cocok RM10. 3 cocok 10. Kau bayangkan lah 3 cocok berapa dapat. Kalau beli 100 berapa? hmm, RM500. RM500 ke 100? Tak silap. 10 kali 10, RM10 kali 10 cocok, 100. Baru 100, nampak? Kalau 100 kali 10 berapa dia? Ya, 1000. Bapak lah, mahal gila. Mahal gila ni. Kedai kau tengok harga sate tau berapa sekarang? RM1.40. Orang dah tak nak beli dah. Yelah, lama-lama RM2. Dia ni siapa nak beli? Hantu yang nak beli. RM2. Kalau RM2 lagi mahal. RM2. Sate RM2. Nah lagi macam Cina. Cina kalau kita tak bayar hutang ni kan, nanti dia akan naikkan sendiri. Dia naikkan sendiri. Mula-mula dia nak tengok kita mampu ke beli sate kan. Nanti dia akan naikkan lagi dan lagi sampailah RM2. RM2 tercocok. Macam mana tu? Dah mahal tu. RM2 satu cocok. Saging lagi mahal, RM3. Kalau yang ni berapa? Kalau daging berapa harga ni? RM1.05, RM1.60 ni daging. Lagilah mahal. Ni kata macam bunga. Lama-lama kau tengok nanti lama-lama dah orang tak makan sate dah. Orang makan apa? Orang makan katak. Katak blending. Yelah, dia blender kataknya, lepas tu dia makan. Dia buat sate kataknya. Habis dah tak boleh makan sate, dah mahal. Sate apa? Lalai. Baru aku ingat sate lalat. Baru aku ingat sate lalat. Apa yang awak kata tu? Sate lalat. Tahu pun awak lama-lama makan sate lalat ataupun makan ni sate apa? Gak apa? Yang bising-bising kalau burung tu selalu bising-bising tu burung apa namanya? Gagak. Dia buat apa? Sate. Sate apa namanya? Sate. Gagak. Itu nanti buat sate gagak. Sate gagak makan. Tahu dia. Aku pun tak pasti jadi apa kalau makan sate gagak. Sate gagak.
Aku ingat kau kena buat sendiri sate tu. Ada, senang ada. Beli lemak ayam. Lepas tu alah yang macam kita buat tu apa? Apa namanya tu? Alah yang senang kita buat apa tu? Buat. Kita pakai apa? Kita letak gula, lepas tu letak garam, lepas tu letak apa lagi? Letak apa lagi? Gula, garam, halia ke kunyit ni? Ni. Yang paling sedap, rasanya sedap tu kunyit ke halia? Dia letak apa selalu ni? Kunyit ke halia? Ni. Kulit ni halia je, tak silap aku. Ni. Adalah tu serai, lepas tu tak serai dia apa? Serai. Serai, tak silap aku serai lah. Serai daun dia tak serai. Lepas tu digaul-gaul, baru dia cucuk. Jadi gaul-gaul baru dia cucuk. Cucuk lah dekat tu nya. Lepas tu barulah baru di apa? Baru disediakan bara api tu, pemandang. Barulah pandang sate tu. Tapi sate sekarang dah mahal ni. Berapa hari ni? Sekarang berapa? RM2. RM2. Ya betul RM2 dia. Okay. Ha? Siapa yang cakap sate RM2? Siapa yang cakap? Okay. Bapak lah mahal. Betul ke RM2 dia? Betul. Bapak lah. Daging berapa? Ayam RM2, daging berapa? Sate daging. RM1. RM1 pula sate daging. Tak, sate apa yang mahal? Apanya yang mahal? Cakap sate apa yang mahal? Sate. Tadi awak kata sate ni RM2. Habis daging berapa ringgit? RM3. RM3 lah. Tadi kau dah kata RM1. Bila dah mahal jadi apa? Semua orang takkan beli. Itulah orang-orang itulah tu cakap. Bila dah mahal kan, bila dah harga dah mahal, mari belakang, anda dah masuk. Ah, 23 jam. 5 kali 11. Anda dah masuk. Kat bilik ni. Bilik ni. Ada orang.